Bismillahirrahmanirrahim. Majlis mengalu-alukan ketibaan tetamu khas kita, Profesor Emeritus Datuk Paduka Mahmud Zudi Abdul Majid, diiringi pihak pengurusan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya dan moderator. Hadirin diminta berdiri untuk bacaan Asmaul Husna dan lagu Universiti Malaya. Nas'aluka ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffar al-Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim al-Qabidul Basitul Khafid al-Rafi'ul Mu'izzul Muzil Sami'ul Basirul Hakamul al-Latiful Khabir al-Halimul Azim al-Ghafurul Shakur al-Aliyul Kabirul Hafizul Muqim al-Hasibul Jalil al-Karimul Raqibul Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadudul Majidul Ba'ithul Shahid al-Haqqul Wakil al-Qawiyul Matin al-Waliyul Habib al-Muhsil Mubdi'ul Mu'in al-Muhyil Mumitul Hayyul Qayyum al-Wajid al-Majidul Wahidul Samadul Qadirul Muqtadirul Muqaddimul Muakhirul Awwalul Akhir al-Zahirul Batinul Walil Mutta'alil Barut Tawwabul Muntakimul Ghafur Raufum Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram al-Muqsit al-Jami'ul Ghaniyul Muniyul Mani'ud Darun Nafi'un Nurul Hadil Badi'ul Baqi al-Warithur Rashidus Sabur alladhi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Allahumma salli afdal as-salati ala as'adil makhluqati ka sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikril ghafilun.
Hadirin sekalian, dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala sayyidina Muhammadin abdillahi imamil muttaqin wa qaidi du'atil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Uhayyikum bittahiyatil Islam tahiyatan thayyibatan mubarakatan min indillah wa ba'du. Yang dimuliakan Profesor Emeritus Datuk Paduka Mahmud Zudi Haji Abdul Majid, Yang Amat Arif Datuk Haji Muhammad Haji Abdullah, Panel Rayuan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, yang dihormati Profesor Madya Dr. Ruzman Muhammad Noor, Timbalan Pengarah Ijazah Dasar Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, yang dihormati Profesor Madya Dr. Ishak Sulaiman, Moderator Syarahan Pengajian Syariah kali ke-7, Ketua-Ketua Jabatan, Div-Div Jemputan, para pensyarah, para pelajar seterusnya, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Selamat datang ke Majlis Syarahan Perdana Pengajian Syariah kali ke-7. Hadirin sekalian, bagi memberkati majlis, kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin Rabbal Alamin. Majlis dengan ini mempersilakan yang berbahagia Datuk dan moderator untuk mengambil tempat di atas pentas. Hadirin sekalian, bagi menceriakan sedikit, saya sertakan sedikit pantun. Ikan gelama dan ikan bawal, ikan siakap dan ikan duri, sempena dengan bulan Syawal, majlis mengucapkan salam Aidilfitri. Ada madu, ada hempedu, ada kemarau, ada tengkujuh. Sudah 6 syarahan berlalu, kini sudah kali ke-7. Hadirin sekalian, tajuk syarahan pengajian syariah kali ke-7 ini adalah pengajian syariah di Malaysia ditinjau dari perspektif pembinaan hukum berasaskan fatwa dan keputusan mahkamah. Perbincangan di bawah tajuk ini akan bermula dengan konsep pembinaan hukum Islam sebagaimana yang dapat dirumuskan melalui syarahan-syarahan terdahulu. Ia kemudian akan diikuti dengan huraian tentang peranan yang telah dimainkan oleh fatwa yang dikeluarkan oleh para fuqaha dan keputusan yang dibuat oleh para qudat iaitu hakim di mahkamah dalam membantu memperkembangkan lagi pengajian syariah dalam sejarah perundangan Islam. Seterusnya, perbincangan akan diarahkan kepada realiti pembinaan hukum Islam melalui fatwa di Malaysia dengan merujuk terutama sekali kepada komposisi para mufti dan jemaah atau ahli jawatan kuasa fatwa sama ada di peringkat negeri maupun di peringkat kebangsaan serta fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh mereka. Tumpuan pula akan diberikan juga terhadap pentadbiran Mahkamah Syariah di Malaysia sekarang, terutama yang berkait dengan enactment atau ordinan yang digunakan dan bagaimana kuasa-kuasa yang terdapat dalam kod undang-undang berkenaan boleh membantu perkembangan hukum Islam di negara ini. Antara persoalan yang akan dibangkitkan ialah sama ada institusi ini mampu membantu usaha-usaha tajdid fikhi di daerah Nusantara ini atau sebaliknya. Dengan itu, majlis diserahkan kepada moderator kita pada pagi yang berbahagia ini, Profesor Madya Dr. Ishak Sulaiman, pensyarah di Jabatan Quran dan Hadis Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Majlis dengan ini mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Paduka Dr. Mahmud Zudi Haji Abdul Majid selaku penceramah yang akan membentangkan dalam syarahan beliau kali yang ke-7 ini di atas tajuk pengajian syariah di Malaysia ditinjau dari perspektif pembinaan hukum berasaskan fatwa dan keputusan mahkamah. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Ruzman Muhammad Noor selaku Timbalan Pengarah Ijazah Dasar, ketua-ketua jabatan yang hadir, div-div kehormat dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang berhormati sekalian. Alhamdulillah, pada Syawal yang berbahagia ini kita akan memanfaatkan pada pagi yang berbahagia ini satu perbincangan yang pada saya adalah perbincangan yang penting dan bersesuaian juga dengan senario semasa ini yang memerlukan juga fatwa-fatwa yang dinamik saya rasa
lagi menjawab macam-macam isu yang sedang berlegar. Secara seluruhnya tadi kata Pegawai Mufti Ustaz Jamil daripada Jawi, dia kata jalan agak tenang datang ke sini. Jadi kami pun seluruh mungkin jalan pun kena boykot kot. Jadi rasanya itu bukanlah satu isu fatwa yang perlu dibincangkan, tetapi insya-Allah saya rasa dengan apa yang berlaku ini, saya yakin Profesor Emeritus Datuk Paduka Dr. Mazuidi akan mampu memberikan kita satu senario yang lebih jelas bagaimanakah sebenarnya apa yang dibincangkan tentang pembinaan hukum berasaskan fatwa dan keputusan mahkamah. Jadi saya yakin dengan kehadiran juga yang arif di sini, di samping juga dijangka beberapa yang hadir lagi daripada pelbagai institusi Islam termasuk Pejabat Mufti dan Jabatan Agama Islam, saya yakin majlis ini akan bertambah lagi dari sudut manfaatnya pada semua. Jadi tanpa melengahkan masa, kita akan memanfaatkan waktu yang sedia ada ini, dan insya-Allah pengurusi Pihak Jabatan Dr. Ridwan tadi memberi hint kepada saya paling tidak pukul 12.30 hari kita dapat berhenti. Namun saya rasa dengan masa yang panjang ini kita akan beri ruang sepenuhnya kepada yang berbahagia Profesor Emeritus Dr. Paduka Mazuidi untuk membincangkan ini, dan kita berikan juga ruang untuk menggunakan masa bagi soal jawab, bagi kita memantapkan lagi beberapa kefahaman yang dapat kita dapat daripada tajuk ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput Profesor Emeritus Datuk Paduka Dr. Mazuidi untuk menyampaikan syarahan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang mulia Dr. Ishaq, pengacara kita pada hari ini, pengurusi pada hari ini, tak terkecuali mana Istajib. Okey, Istajib masih ada lagi. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Uzman yang baru dilantik sebagai timbalan pengarah tahniahlah Akademi Islam. Kemudian Dev kita Datuk Mat, saya lama tak jumpa ni, jadi dah kelabu mata dah, susah nak apa tu. Kemudian rakan-rakan daripada institusi luar, tuan-tuan, para pensyarah dan seterusnya, tuan-tuan sekalian, termasuklah rakan-rakan kita yang pertama sekali saya rasa tadi ingat kau tak ada orang ni satu macam cerita. Ini siri yang ke-7. Sama ada pensyarah boleh tahan lagi sampai 10, sama ada pendengar lebih tahan. Tapi kalau hari Jumaat pendengar akan tidur. Tak tahulah di setengah-setengah tempat tu akhir sekali sempat tak sempat habis ke 10 sebab kehadiran pada hari pertama lebih hebat daripada hari yang ke-7. Pada hari ini tajuknya serius, tapi tak apalah. Saya ni pakai ni warna, kalau saya pergi ke Suhakam, orang kata ini warna LGBT. Saya tanya Dr. Kamil tadi apa makna LGBT, dia pun tak faham sebab dia usuluddin. Dalam percaturan dalam hidup ini, LGBT sudah menjadi satu isu dalam masyarakat kita, dan sebagai seorang komisioner pada Suhakam, minggu pertama saya dilantik menjadi komisioner pada Suhakam 4 tahun lepas. Grup yang pertama sekali menghubungi saya ialah grup LGBT. Soalnya
kata mereka itu kami sentiasa dianiaya. Maka kita cuba memperhalusi. Ini necktie-nya tu, necktie LGBT ni, color dia pink, color perempuan. Kita memperhaluskan. Maka kita kata mungkin kita boleh pergi setakat tidak mendukung aktiviti LGBT, tetapi boleh menghormati golongan LGBT ini sebagai manusia yang sepatutnya tidak diperkotak-katikkan. Ini mungkin kehalusan ini jarang terdapat dalam fatwa-fatwa kita, dalam negara kita atau negara luar. Soalnya, seorang LGBT tentulah mengamalkan sesuatu yang tak bagus dan amalan haram yang perlu dikutuk. Terbagi sebagai seorang manusia, kita perlu hormat dia sebagai seorang manusia. Jadi kadang-kadang kita memberi pandangan itu, kita melupakan aspek-aspek yang halus seperti ini. Jadi dalam hadis Rasulullah, banyak Rasul menceritakan bahawa sesiapa saja yang kita tahu mengamalkan hal-hal macam perzinaan dan sebagainya, maka kita sunat tutup rahsia itu. Kalau dah kita buka rahsia, maka mahkamah terpaksa ambil. Tapi di peringkat fatwa, kita wajib tutup. Di peringkat pandangan-pandangan biasa. Itu cara Islam menghormati masyarakat, dan oleh kerana itu, keputusan yang akan dibuat oleh Islam akan mengambil berbagai-bagai aspek dalam perkiraan ini. Tidak macam kita katakan begitu. Jadi hari ini, itu saya punya pembukaan lah. Tajuk kita pengajian syariah di Malaysia ditinjau dari perspektif pembinaan hukum. Jadi berasaskan pada fatwa dan keputusan mahkamah. Pertama sekali sebagai introduction, kenyataan yang akan dikemukakan di sini dalam syarahan ini pada hari ini, hakim dan sebagainya. Dulu kita ada qadi. Qadi maknanya serba-serbi, begitu nah? Saya pernah sebut tahun 65, pernah sebut kepada orang yang datang sebelum ini lah. Pada tahun 65 di Bacok, Kelantan, pagi-pagi qadi itu pergi ke mahkamah qadi di Pantai Irama. Pertama yang akan dia buatnya ialah sapu, majlis sapu tahi kambing. Malam tu kambing duduk tidur kat situ. Jadi itu antara termasuk kerja qadi. Dialah kahwinkan orang, dialah, maknanya qadi ini serba-serbi. Kemudian dipecahkanlah pentadbir agama dengan hakim. Jadi barulah ada pengkhususan. Sekarang ni bila kita bercakap tentang mahkamah syariah, kita tak cerita lagi tentang qadi. Malah saya rasa Datuk hakim pun tak nak dengar orang panggil Tok Qadi. Tak, rasa rendah sangat. Ini hakim mahkamah syariah. Sudah ada pengkhususan, dan mudah-mudahan satu masa ada pengkhususan. Saya tak tahu sama ada sudah ada pengkhususan jinayah, pengkhususan mal, sivil dan sebagainya. Bila kita nak, tak tahulah nak laksanakan hudud dan bila nak laksanakan sebagainya, tentulah ada pengkhususan dan sebagainya. Begitu juga di fatwa. Jadi ada orang-orang yang dilantik secara khusus. Maknanya dalam konsep yang ada, pandangan-pandangan ahli akademik tidak lagi merupakan pandangan yang bersifat fatwa. Kita tak boleh jadi Ibn Taymiyah lagi. Tak boleh jadi Ibn Qayyim lagi. Orang akademik hanya akan memberi pandangan-pandangan akademik dan tidak dianggap sebagai fatwa rasmi dalam masyarakat itu. Dan inilah kadang-kadangnya berlaku pertembungan di antara fatwa yang rasmi dan pandangan-pandangan ahli akademik. Saya tak nak sebut dah apa yang kita nak buat di Istad dan sebagainya. Pasal ada orang kritik, kata Allah sebutlah Istad lah, UIA lah, apa-apa semua sekali. Tak payahlah. Saya pun tak nak jual dah lah. Jadi tak nak puji benda lain lagi. Kita di Akademi Islam Malaya, puji Akademi Islam Malaya sudahlah. Tak payah nak puji orang luar tu. Jadi saya rasa sepatutnya di sini, macam di Akademi Islam, kita perlu ada satu grup, terutama sekali di Jabatan Fiqh dan Usul lah.
ada satu grup yang boleh memberi pandangan-pandangan tentang hukum. Sebab di JAKIM tu, dia prosedur dia panjang sangat dah. Nak lalu itu, nak lalu ni, macam-macam. Jadi kalau di sini ada satu kes, maka cepat-cepat orang akademi Islam buat pandangan tentang hukum. Lebih baik. Tapi tak payah kritik lah, saya pun nak sebut juga apa yang saya Datin Aiman ingat ni, kita pernah menganjurkan supaya kita akan memberi pandangan-pandangan. Ini jabatan fiqh dulu apa semua sekali. Tapi tak jadi sebab mungkin kepakaran tak cukup ataupun keahlian tak cukup ataupun kewibawaan tak cukup. Tapi sepatutnya pandangan akademik akan mengimbang pandangan fatwa rasmi. Sebab itu saya rasa di Al-Azhar sendiri pun, misalnya orang yang mula-mula sekali memfatwakan, memberi pandangan bahawa untuk memakai minyak wangi dalam bentuk sekarang ni halal, ialah Al-Azhar University. Syekh Mahmud Shaltut yang memfatwakan bahawa kita buat investment di post office itu adalah halal kerana ia adalah dijamin oleh kerajaan. Pada waktu itu orang fatwa-fatwa rasmi mengatakan tak boleh. Sebab ini adalah berasaskan kepada bla-bla dan sebagainya. Walaupun di bidang fatwa terdapat jawatan kuasa fatwa Majlis Kebaikan ini, persekutuan bahawa, jadi sekarang ini masalah fatwa dan masalah keputusan mahkamah sebenarnya berada di negeri, begitu kan? Di negeri. Kita ada fatwa. Ini yang dikatakan oleh setengah rakan-rakan kita. Keputusan jawatan kuasa fatwa peringkat pusat itu adalah tidak cukup otoriti. Sebab pusat tidak ada kuasa. Ada jawatan kuasa fatwa di bawah Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam. Dan tidak ada kuasa eksekutif. Tidak ada kuasa-kuasa untuk memberi fatwa. Betul. Tetapi yang tak betulnya dari segi akademik, saya katakan yang ada di Kuala Lumpur itu otoritinya lebih tinggi daripada apa yang ada di negeri. Tapi bukan soal otoriti undang-undang dan peraturan, tapi otoriti akademiknya. Yang duduk di Kuala Lumpur ni profesornya, doktornya, Profesor Madianya, cukup orang hebat-hebat buat research tu, research ni. Tapi kat negeri tak ada. Ada ustaz, ada berlebay apa semua sekali. Walaupun dari segi perundangan ada otoriti, tetapi dari segi intelektual, dari segi ilmu, di sini ada otoriti. Sebab itulah walaupun fatwa kebangsaan ini tidak mempunyai otoriti, sepatutnya dia dihormati oleh negeri. Sepatutnya. Masa saya masih dalam kuasa fatwa Majlis Ulama Kelantan, saya selalu menasihatkan, kalau dah difatwakan oleh pusat, tak payahlah kita nak menyusahkan diri, nak baiki ayat tu sikit, nak baiki ayat ni sikit, apa semua sekali kan. Jadi akhir sekali kita hanya baiki masalah-masalah yang kecil saja, nak cerita identiti kita, ini fatwa kita. Menyusahkan saja. Jadi terima saja. Masa saya ada tu terima lah, sekarang tak tahu. Masih Ustaz Amin, masih terima. Dr. Luqman ada. Jadi saya rasa sepatut macam tu sajalah. Begitu juga di bidang kehakiman syar'i. Kita ada JKSM. Mana ada otoriti dah? Tak ada, bukan senang. Wakaf lah, yang apa tu, yang Jauhar, Jauhar, JKSM, Majlis Fatwa Kebangsaan, jawatan kuasa fatwa Majlis Kebangsaan. Semuanya ini tidak ada otoriti dari segi perundangan sebagainya. Tetapi boleh kita bersandar kepada kuasa yang ada di negeri. Macam dia lepai juga macam tu juga, tubuhkan bawah Majlis Raja-Raja, tapi kuasa mengatur pengajian Islam di seluruh negara itu di bawah kerajaan negeri. Jadi walau bagaimanapun kadang-kadang menyusahkan juga. Sekarang ni Suhakam diusahakan nak usulkan satu yang kita katakan watching brief. Kalau ada kes-kes di mahkamah syariah yang menyentuh soal hak asasi manusia, di mahkamah awam dah 2 tahun lepas kita dah berbincang sampai okey dah, dia kata bawalah mana-mana lawyer yang
tahu tentang hak asasi manusia. Kalau ada kes-kes yang mengenai hak asasi manusia di mahkamah, kamu datang dan duduk sebagai pemerhati, Ocean Bridge sebagai pemerhati. Dan saya rasa minggu depan ke minggu satu lagi, kita nak jumpa dengan Tan Sri Ibrahim untuk berbincang. Saya tak nak sebut lembut tu, takut dia keras. Sebab dia punya pendirian pun bukan lembut sangat dah. Saya hanya Tan Sri Ibrahim, setakat tu saja. Untuk nak bincang tentang kemungkinan kita boleh hantar Ocean Bridge, pemerhati dalam mahkamah-mahkamah syariah. Dan Datuk tolong bisiklah, mudah-mudahan dipermudahkan kita, sebab untuk kebaikan mahkamah syariah juga kita boleh bagi input. Walaupun usaha untuk menubuhkan institusi yang mengenai human right di mahkamah, itu satu lagi di Akademi Islam. Kalau Akademi Islam boleh menginisiatifkan, menumbuhkan center of pusat pengajian hak asasi manusia, center of human right, itu lebih baik. Sebab sekarang ini kita melencong sikit dalam kita berbalah dengan orang-orang bukan Islam dan sebagainya. Kita masih dianggap golongan Islam ini, NGO ke, universiti ke, orang awam ke, ataupun birokrat ke, masih bercakap atas awang-awang dan tidak detail sebagaimana Kumanggo cakap. Akibatnya, bila kita berhujah di antarabangsa, kalau kita nampaknya pokok agama ni semangatnya tinggi tetapi isinya kurang. Tetapi kalau ada center, saya beberapa kali dengan naik chancellor di sini, saya lagi lah, sorry lah, naik chancellor sini ada orang yang tak berapa setuju. Saya ni ego sikit. Minta supaya UN menubuhkan Center of Islamic Center of Human Right. Tapi lebih baik kalau center itu duduk di Akademi Islam, sebab kita buat kajian tentang human right, Islam and human right. Itu yang bagusnya. Jadi kalau nak cadang tempat lain boleh juga, tapi saya rasa lebih sesuai kalau ada inisiatif lah di sini untuk Akademi Islam. Jadi oleh kerana itu, jadi fatwa-fatwa ini dan keputusan mahkamah ini masih dalam persoalan sama ada mereka boleh memberi sumbangan ataupun tidak kepada perkembangan fiqh ataupun pengajian syariah dalam negara kita. Saya tak nak orang tanya untung kau rugi kuasa agama duduk di negeri-negeri. Jangan tanya. Jangan tanya. Saya duk baca WhatsApp keluarga Ustaz Kamil. Plain macam orang duduk buat kerja daripada subuh ke subuh. Plain. Antaranya adalah gambar Raja Kelantan yang disingkirkan. Itu maknanya kuasa negeri, kuasa pusat, bagaimana kesan tak kesan, itu ada tolak dan campur. Kemudian di setiap negeri ada badan fatwa masing-masing. Ini kadang-kadang ambil contohlah ASB, ASN. Bila pusat mengatakan ASB, ASN itu harus, maka dibantah oleh Selangor. Padahal Mufti Selangor dalam jawatan kuasa pusat. Dibantah oleh Pulau Pinang. Padahal Pulau Pinang di situ. Pahang pun macam tu juga. Jadi bingung. Orang ahli akademik macam kita ni rasa bingung nak ambil yang mana ni. Bila berbeza pendapat antara Selangor dengan Perak mengenai isap rokok. Orang kata Perak fatwa isap rokok boleh sebab mufti dia isap rokok. Tapi saya pun tak pernah tengok mufti dia tu isap rokok, tapi setakat sebab saya bergaul dalam mesyuarat sahaja. Tetapi saya rasa bukan itu reasonnya. Tetapi oleh kerana fatwa kita tidak diselaraskan. Sepatutnya apa yang diputuskan oleh pusat maka diterima oleh negeri-negeri dengan mengiktiraf kepakaran dan otoriti ilmu dan intelektual yang ada di pusat. Tetapi seorang pak lebay di negeri
mempertikaikan keputusan beberapa orang profesor dan doktor yang ada dalam majlis fatwa kebangsaan. Itu sesuatu yang tidak boleh diterima. Ini yang menjadi masalah. Jadi bagi kita, orang akademik, jadi masalah. Terpaksalah buat review balik dan sebagainya dan sebagainya. Meskipun memakai nama yang kadang-kadang agak berlainan, misalnya Jawatankuasa Fatwa, ini kena bagi alu-aluan lah, apa tu, pengarah datang, terima kasihlah. Jemaah Ulama dan sebagainya. Di Kelantan dia kekal Jemaah Ulama, di setengah-setengah lain Jawatankuasa Fatwa dan sebagainya. Yang ni pun tak boleh nak selaras dah. Datuk ada di depan, saya tak berani nak cakap tentang tapi kalau Tan Sri Syukur datang, saya nak bagi sikit sebab bagaimana susahnya untuk nak menyatukan negeri-negeri kita. Negeri-negeri kita. Bagaimana susahnya kita nak selesaikan. Kemudian, ini dari segi nama sahaja. Tapi dari segi isi, apatah lagi. Saya rasa mungkin lepas ini kita ada satu cadangan untuk mengadakan forum. Ini gelas penuh ke gelas kurang ni? Dari segi fatwa. Kemudian dari segi proses. Ini kita serius sikit. Dari segi proses, dari segi pengajian syariah, proses memberi fatwa di negara ini masih bersifat taklidi dan belum mencapai tahap ijtihad. Ini kalau Tan Sri Syukur ada pun dia kata, nak apa lagi? Saya pun susah nak bagi tahu. Jadi saya rasa dulu kita duk marah pasal yang menjadi ahli jawatankuasa fatwa itu ialah orang-orang yang tidak tahu metodologi, research method. Maka lantiklah pensyarah-pensyarah. Lantiklah Dr. Luqman, lantiklah Dr. Masyita, lantiklah semua-semua sekali orang jadi ahli-ahli, apa semua sekali dah. Tiba-tiba Dr. Syamsiah, tiba-tiba keluar fatwa macam tu juga. Jadi apa lagi saya nak soal? Sama ada ahli fatwa kita tidak bekerja dan hanya menyerahkan kerja-kerja itu kepada bunjur-bunjur, kepada budak-budak yang menjadi pegawai fatwa yang hanya lulus bachelor sahaja. Pegawai fatwa di negeri-negeri. Di Kelantan, pegawai fatwa tidak diberi tugas menyelidik. Saya kritik ada juga. Tapi bukan itu sebab saya tidak disambung. Sebab lain. Jadi budak-budak ni bila dilantik, awak sebagai mufti, bimbinglah. Malah saya pernah mencadangkan supaya mufti Kelantan datanglah di sini dulu. Mula-mula dilantik mufti. Duduk dengan saya bagi bimbingan buat master. Cara buat research macam mana. Tapi mungkin dah sibuk pada waktu itu. Tapi saya masih syak. Saya rasa syak. Ahli-ahli jawatankuasa fatwa tidak melakukan penyelidikan sendiri. Mereka hanya pergi sama ada mufti atau tidak mufti, terima ketah-ketah penyelidikan, baca semua sekali, dan apa yang ada hanyalah literature review sahaja. Literature review sahaja. Tapi sekarang ni katanya dah ada duit di Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan. Negeri tak ada lagi. Ini satu hal lagi. Di peringkat kebangsaan dah ada duit untuk buat research. Saya pun tak tahu macam mana research itu dilakukan, tetapi saya berpendapat adalah lebih baik kalau Jawatankuasa Fatwa Negara melantik universiti-universiti nak balik kepada cadangan asal yang lalu, kolaborasi dengan universiti. Sebab dulu kita pernah menawarkan kepada Majlis Fatwa Kebangsaan lantik Jabatan Fiqh Akademi Islam sebagai ejen menyiapkan fatwa kepada mereka. Jadi kalau
Fatwa itu diserahkan kepada budak-budak yang baru belajar ataupun secara ad hoc diberikan kepada researcher yang kadang-kadang buat researchnya secara tidak konsisten. Sekali tajuk ni, kali tajuk ni mungkin tidak ada kepakaran yang jelas. Kalau kita tumpukan kepada satu bidang, katanya untuk Jabatan Fiqh di Akademi Islam kita bagi 2-3 bidang. Dia jadi expert dalam bidang ni. UIA bagi bidang ni, UTM bagi bidang ni. Jadi saya rasa akan melahirkan satu kumpulan yang betul-betul. Kemudian perbincangan seminar secara dalaman. Itu kelemahan kita di bidang pengajian syariah ini. Kita tidak ada perbincangan yang konsisten dari segi akademik. Kita hanya ada perbincangan seminar yang secara umum dan sebagainya. Dengan merujuk perbincangan itu dari segi persembahan, proses. Jadi sampai sekarang, fatwa kita tidak berasaskan kepada research yang mendalam. Yang ada hanyalah kita punya literature review dan kita mentarjihkan. Dan ada kemungkinan juga fatwa-fatwa ataupun research yang kita berikan kepada ejen-ejen research kita gagal menganalisis antara pandangan-pandangan klasik dalam Islam dengan realiti yang ada sekarang. Perlu kepada kepakaran. Sebab artinya grup ini perlu diberi 10 tajuk. Bukan diberi tahun ni satu tajuk, tahun depan satu tajuk, lusa tak. Tumpu betul-betul kepada ada idea nak menubuhkan Darul Ifta dalam negara kita ini. Nak memastikan bahawa Darul Ifta itu mengeluarkan fatwa. Ini adalah suatu keputusan yang mungkin orang politik kata tidak begitu bijak. Sebab itu sampai sekarang tidak boleh tunggu. Sebab itu artinya mengambil kuasa negeri. Tapi kalau menubuhkan suatu badan research yang betul-betul intim, dan kalau tidak ada satu badan research itu, menumpanglah di atas universiti-universiti ini. Satu kes Cadbury. Saya melihat cara JAKI menghandlekan kes Cadbury itu tak betul daripada awal. Orang JAKI jangan marah. Bila ada tuduhan daripada Kementerian Dalam Negeri bahawa Cadbury, hari ni orang buat demonstrasi apa tu? McDonald apa. Tapi pasal apa tidak demonstrate? Nestle. McDonald itu tokenya Melayu. Apa tu leaking apa tu? Yang menjilat jari tu apa tu? Kentucky Fried Chicken. Kentucky Fried Chicken pun Melayu, orang Johor. Ini kita nak godam apa tu Yahudi dengan mematikan Melayu-Melayu yang jadi toke franchise, tapi toke-toke Cina tak. Ini pun satu juga. Saya dah bagi tahu yang ada orang marah-marah kat saya, apalah Mamudzudi nak membela McDonald apa semua. Dulu kita nak buka McDonald kat Akademi Islam ni orang marah. Ada? Saya jadi ketua masa tu McDonald orang marah. Pasal nak buka di situ pun marah. Orang nak tunjuk puasaan sebab benci sangat McDonald, Coca-Cola lah. Kemudian air Zam-Zam, air apa dia kata, dia keluar mati apa semua sekali. Mungkin kita kata kita terlampau makro sangat melihat sesuatu, itu cerita lain lah. Jadi kita punya harapan agar proses memberi fatwa ini berasaskan kepada data-data yang lengkap dan analisis yang cukup mendalam. Yang kata doktor apa tu, anak murid kepada Abduh tu, dia kata fatwa ini samalah dengan menulis sebuah tesis ilmiah. Baru boleh kita fatwa. Kemudian cara kita memberi fatwa dalam negara kita ini ialah secara ad hoc. Sangat ad hoc. Kadang-kadang ada kes, tak ada kes, bla 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 bla, duduk 2 hari. Macam orang baca Quran apa tu, bulan puasa tu, tadarus.
Bacalah elok-elok. Mengharapkan dapat pahala. Kalau mesyuarat-mesyuarat itu ditentukan pada setiap minggu, setiap bulan, setiap 2 minggu, jadi konsisten. Kita berbincang. Saya rasa kita dapat mengatasi kelemahan ini. Tapi apa boleh buat? Kalau ada Tan Sri Syukur saya sebutnya ni, tapi dia tak ada, tak apalah, kita jangan mengumpat pula. Kemudian dengan merujuk perbincangan dalam tajuk pertama dulu, yang dimaksudkan dengan ijtihad di sini bukan dalam konsep klasik tetapi penyelidikan. Kita kata bukan nak suruh ulama kita berijtihad, tetapi nak suruh ulama kita menyelidik. Tapi penyelidikan itu tidak ada. Kita akui ada penyelidikan yang sudah dimulakan, tapi kita mengharap supaya penyelidikan ini akan lebih bermakna dengan secara yang lebih intim dan sebagainya. Dan jadi saya nak balik Cadbury. Bila tuduhan dari Kementerian Dalam Negeri tersebar, kesihatan, maaf, tersebar. Jadi respon JAKIM, dia kata kita akan siasat. Kalau betul kita akan tarik balik. Itu sudah satu kenyataan yang tak betul. Satu respon yang memberi muka kepada, sebab al-aslu al-adam. Setakat yang saya tahu tidak ada kes ini, sebab kita pun dah buat bla bla bla. Jadi orang pun okeylah dah. Ini tidak, ini sudah bergoyang. Kemudian apa-apa lagi kenyataan ni. Saya tanya orang UPM, apa hal ni? Dikata sebenarnya kerana JAKIM tidak mempunyai maklumat yang cukup. Walaupun dia hero halal, tapi dia tidak mempunyai maklumat yang cukup. Maklumat yang ada sebenarnya di Jabatan Kesihatan. Tapi mengapa tidak menggunakan kesihatan, Kementerian Kesihatan itu sebagai satu alat untuk melaksanakan hak JAKIM punya keperluan? Tak. Kata dia, kami pun dia tak tanya. UPM pun dia tak tanya. Maknanya, itu lagi dari segi pelaksanaan. Jadi bagi kita orang, bagaimana seolah-olah pengajian Islam telah berhadapan dengan pengajian Syariah, berhadapan dengan satu nilai suasana yang negatif. Artinya, pengajian Islam tidak cukup saintifik. Sehingga dalam hal begitu pun, soalnya mana tidak ada satu pandangan yang jelas tentang DNA. Adakah DNA itu maknanya belum jelas. Oleh kerana itu saya rasa JAKIM tapi tak apalah, menteri kata ini mungkin orang nak jerat supaya saya jadi susah. Itu cerita politik, cerita lain. Kita tidak termasuk dalam soal politik. Kemudian dari segi penyelidikan ini juga. Jadi oleh kerana itu saya rasa kita perlu mempunyai kelengkapan yang cukup lagi untuk nak membantu penyelidikan kita supaya lebih baik dari segi proses. Kemudian dari segi metod, paling jelas apabila diteliti metod yang digunakan dalam proses pengeluaran fatwa berkenaan dalam konsep sebuah penyelidikan, proses adalah maknanya bagi saya sekarang ini proses kita dalam yang perbankan Islam, Dr. Asma bulan depan. Kita bincang bulan depan macam mana dia memberi fatwa kepada AIA Islamik, betul tak betul, semua sekali bincang minggu depan. Harap orang-orang bank datang. Saya membagi kepada BIMB Security, saya lagi lah. Dan saya harap rakan-rakan kita yang duduk di bank-bank itu panggillah satu perbincangan. Mungkin boleh pandangan kita, pandangan yang sangat minoriti, mungkin susah untuk diperbincangkan. IKIM sudah cuba melangkah untuk nak melihat ekonomi dan perbankan Islam dalam negara kita ini berasas kepada prinsip maqasid syariah. Maknanya, apakah penubuhan bank Islam, takaful Islam dalam masyarakat kita telah memenuhi maqasid sebenar untuk memperkukuhkan ekonomi
orang Islam. Nampak tidak, yang lebih kukuh ialah ekonomi orang bukan Islam. Semalam baru saya mesyuarat untuk bagi bonus kepada orang ni. Yang konvensional tu dapat bonus yang tinggi, yang Islamik tak dapat bonus yang tinggi sebab prestasinya rendah. Dari segi dia boleh blok itu, boleh blok ni, boleh blok itu, maka yang Islamic produk tak boleh, kecuali untuk nak servis kepentingan ekonomi mereka sahaja. Itu yang betul. Kemudian dalam malah cara melakukan ulang kaji berkenaan pun tidak bersifat maju. Ini pun saya rasa blame-nya kena atas ahli akademik yang menjadi penasihat kepada fatwa kita lah. Kita buat ini duk kelahi dengan budak-budak sampai sekarang ni pun saya cerita di Istak lah. Saya tak tahu, saya tak duduk di Akademi Islam ni. Masih lagi kita berkelahi. Yang ni mazhab ni, mazhab tu. Literature review. Kita dah buat literature review tu pakai tempek. Pak. Macam mana? Tak punya PhD macam mana? Buat literature review macam mana? Tempek, pak. Habis ni literature review. Tidak ada analisis, tidak ada apa semua sekali. Dalam tu pun, sampai dalam melakukan literature review pun kita tidak analisis yang betul. Bagaimana kita boleh melahirkan satu pandangan yang cukup baik. Kalau kita boleh menerima dalam syarahan yang pertama bahawa fiqh atau pengajian syariah itu berasaskan kepada ingredient yang ada. Ada barang ni, kemudian kita masak sendiri. Orang Kelantan masaknya masak Kelantan percik warisan, Ustaz Kamil kata. Orang Johor buat orang Johor, orang Terengganu buat orang Terengganu. Orang Kedah, cara Kedah masakan dia. Di Kedah lebih pedas, di Kelantan masih lebih apa tu, lebih manis. Sebab tu orang Kelantan manis-manis. Orang apa semua sekali. Jadi ini kita nak pastikan, tapi tidak memberi taste yang berbeza. Literature review pun. Kalau kita tengok, sebab kita hanya bagi cerita-cerita, habis. Itulah. Dulu mula-mula merdeka di Radio Singapura, ada satu program nama dia Apa Orang Lain Kata. Tapi Tengku Abdul Rahman menulis dalam The Star pada waktu itu, apa pandangan SIC8, ada pandangan saya. Apa pandangan literature review itu ialah apa pandangan saya mengenai orang ini, bukan apa yang orang lain kata tentang tajuk ini, dan saya hanya menceritakan. Jadi kita jadi panggil itu dalam wayang kulit saja. Kemudian data kajian pun begitu juga. Mungkin kita berhadapan dengan data-data kajian yang tidak menyeluruh. Kalau kita bagikan kita punya tesis kepada orang-orang yang bukan dalam Islamic Studies, mereka akan... Sekarang saya duduk di Istak ni, sudah berapa banyak tesis PhD di Istak ditolak oleh pemeriksa luar kerana data tak cukup, analisis tak cukup. Dan bila kita periksa luar tu ialah bukan ustaz lah, kita cari orang-orang yang kali yang ustaz tu tak apalah, okey, tak nak masalah. Itu kekurangan kita yang perlu kita apa tu. Kemudian analisa data macam tu juga, penganalisaan. Saya nak ulang apa yang dikatakan oleh saudara Kasim Ahmad. Orang-orang agama tidak tahu menganalisis. Mereka hanya mengumpul data dan memberi pandangan sikit, melompat. Ini dikatakan, dan mereka terus melompat kepada membuat konklusi. Mana data itu? Maknanya macam saya di Azhar dulu, dimarahin oleh Ustaz Ghani Samsudin. Saya kata, entah Ghani, entah makan, entah berak keluar benda yang sama. Dia marah, entah ni apa cakap. Maknanya kita tidak hadamkan. Data itu perlu kita hadamkan, maka keluar yang lain. Dah. Tapi ini tak. Kita ambil data tu, kita makan, kita keluar data yang sama, maka tidak ada analisis yang cukup bagi pandangan orang lain. Lah. Kebiasaannya analisis ini bersifat tarjih antara mazhab. Maknanya apa yang saya duk bagi tahu macam ni, walaupun kita ada fatwa demi fatwa, tetapi kita punya pengajian syariah itu tidak ada new knowledge, tidak ada ilmu baru. Kita recycle ilmu-ilmu yang ada, maka kita kemukakan dalam bentuk yang ada itu sajalah. Apa yang orang lain lakukan,
ialah mengambil ilmu-ilmu yang sudah ada, diproses balik, ditambah ingredient balik. Maka dia akan melahirkan sesuatu yang baru. Saya rasa saya sudah tunjuk di sini gambar bagaimana apa yang dikatakan kesempurnaan itu dah. Yang dikatakan sempurna itu penuh. Satu balang. Bila kita masukkan batu-batu besar dalam balang itu, maka batu itu penuh. Mungkin bagi kita balang ini sudah penuh. Tetapi bagi orang yang lebih cerdik, dia kata belum penuh. Macam mana nak penuhkan? Dimasukkan pasir. Maka boleh ditambah lagi. Orang yang lebih arif lagi akan berkata belum penuh. Macam mana dia penuhkan? Dia masukkan air. Boleh dipenuhkan lagi. Orang yang lebih arif lagi akan berkata belum penuh. Macam mana nak dipenuhkan? Dia masukkan warna. Jadi konsep penuh sempurna itu adalah relatif. Bagi kita orang yang berfikir secara kasar, kita akan berkata bahawa sumbangan kita adalah telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum di. Itu ikmaluddin, itu Quran. Tapi yang pengajian syariah itu, fatwa-fatwa itu belum lagi kamal. Jadi perjuangan kita ialah untuk memenuhkan. Apakah kita sekarang ini pada peringkat menjunjung batu-batu kasar dalam balang ataupun sudah penuhkan dengan pasir? Saya rasa belum. Pasir pun belum masuk, apalagi nak masuk air, apalagi nak masuk warna. Sebab itu yang perlu kita melihatkan dalam kita nak memenuhkan pengajian syariah melalui kita punya fatwa. Kemudian persembahan fatwa pula. Dipersembahkan dalam bentuk yang amat ringkas. Wilayah keluarkan kumpulan fatwa, orang ni semua kumpulan fatwa. Saya buat penyelidikan dengan anak-anak murid saya, tengok dalam majalah pengasuh ada 3 volume ke 4 volume. Semuanya berasaskan keputusan-keputusan fatwa. Tetapi asas kepada keputusan itu di mana? Tidak ada. Nak cari asas itu kena pergi belek di Jabatan Fatwa JAKIM. Di negeri-negeri. Dan setengahnya disimpan, setengah tidak disimpan. Sedangkan itulah yang menentukan perkembangan fiqh berlaku. Tidak di-highlightkan. Kerana mungkin bagi sesetengah orang, kalau kita highlightkan maka banyaklah perdebatan begitu dan begini dan fatwa kita terlondeh. Sepatutnya diperdebatkan. Sebab itu proses mengeluarkan fatwa itu perlu melalui proses perbincangan, penulisan dan sebagainya. Sampailah kepada satu peringkat di mana orang merasa ini. Jangan kita hanya mengeluarkan keputusan sahaja. Kalau kita mengeluarkan keputusan sahaja, mana kita menyogok fatwa itu pada masyarakat tanpa memberi alasan. Dan dari segi pengajian syariah tidak boleh memberi apa-apa input untuk pengajian syariah berkembang. Yang penting ialah alasan itu. Kemudian segala huraian yang menjadi asas kepada kesimpulan berkenaan tidak didedahkan supaya boleh diperbincangkan. Kemudian dari segi persembahan fatwa, infrastruktur pula. Dalam masyarakat kita ni ada berapa jurnal fatwa. Dan kalau ada fatwa jurnal pun, yang banyak di-highlightkan ialah keputusan-keputusan fatwa itu dia bukan ground of judgment itu. Ground fatwa itu. Tidak di-highlightkan. Maka oleh kerana itu, orang yang terutama sekali layman tidak akan dapat memahami. Macam khutbah jugalah. Tak boleh orang baca, boleh ada Dr. Ishak, orang bangun baca khatib, ditanya, wahai khatib, apa alasan awak kata? Tak ada. Dia monolog. Sebelah pihak. Ya, cerita-cerita. Fatwa pun macam tu. Sebelah pihak. Kemudian, sebab itu tidak membantu kepada perkembangan. Mahkamah. Ini tu. Sama seperti fatwa juga. Ini pengalaman dengan orang tua-tua lah. Kata Tuan Saleh. Dia orang bodoh tu koti kita ni. Saya pindah bahasa tu bukan saya yang kata. Dia kata buat alasan kehakiman pun tak pandai. Dia kata ke Datuk Daud, Datuk Daud, mari budak-budak kau ni saya ajar buat alasan kehakiman.
Saya dah harap kok supaya Mahkamah Kelantan bolehlah buat macam, tak buat juga. Mungkin ada constraint yang tertentu. Dia kata saya nak ajar bagaimana cara menulis alasan kehakiman yang bagus. Tak juga. Jadi kalau duduk di Mahkamah Apil tu adalah kes-kes yang bagus-bagus, sampai tu baru itulah kita tulis, masukkan dalam jurnal hukum dan sebagainya. Tapi tidak semua kes. Banyak yang dia punya report pun berbetim. Jadi kadang-kadang kemudian perbincangan dalam mahkamah. Kita punya lawyer. Tak tahulah, saya rasa standard lawyer hakim mahkamah syar'i, lawyer mahkamah syar'i dalam negara kita ni sangat rendah lagi lah. Dia gagal untuk nak kodekan pandangan-pandangan yang berautoriti dalam kitab-kitab yang berautoriti. Adakah satu hari itu dia kodekan dalam Yaqutun Nafis? Saya tak ketawa. Yaqutun Nafis tu, buku yang saya belajar, dia 3 Mahat Muhammadi. Dia tak boleh nak kod. Apa lagi nak kod-kod, kemudian cuba nak analisis. Jadi saya dah tengok pengalaman lah. Dari segi dikata di mahkamah di Kota Baru tu. Banyak dia cuba bermain macam hakim-hakim, macam lawyer mahkamah awam yang di Kelantan dia ada terbuka sikit, boleh hadir di mahkamah syariah. Dia duduk main dengan peruntukan, duduk pusing yang tu. Jadi tidak boleh memberi, maknanya tidak boleh membantu hakim dalam membuat keputusan yang betul. Apalagi tidak boleh membantu para ulama dalam membuat research bagaimana pendirian mahkamah dalam hal-hal seperti ini. Sebab kalau dalam tradisi Inggeris, inilah yang menjadi asas kepada yang dikatakan presiden itu, yang dirujuk, yang apa semua sekali. Tapi kita di mahkamah syariah, tak tahulah, takut JKSM boleh membuatnya lebih baik daripada itu. Memang ada badan di peringkat JKSM dan sebagainya. Saya rasa saya tidak ikuti JKSM, tapi peringkat awal dulu masa Tan Sri Syekh, kita nampaklah bagaimana sukarnya, tapi dengan kesabaran pada waktu itu bolehlah buat sikit-sikit, tapi nak melanjutkan hal itu bagaimana. Jadi saya rasa terutama sekali dari segi report, jurnal hukum terbit dah, tapi konsisten tak? Masih konsisten mungkin saya dah terlewat setengah terima. Perbahasan di mahkamah saya katakan tadi. Kemudian laporan perbicaraan juga mungkin tidak begitu mencapai tahap. Saya rasa, saya tidak tahulah, mungkin Datuk boleh bagi tahu apa yang telah dicapai selama ini dan apa yang semasa dalam keadaan masyarakat kita dan sebagainya. Kemudian bagi tujuan pembangunan pengajian syariah, apa yang diperlukan ialah penghujahan berasaskan apa-apa semua sekali. Sebab tu kalau orang tulis tesis, tak tahulah Dr. Azam tulis tesis tentang di England ni, pokok England ni dia kajilah apa tu MLJ, kaji apa tu semua sekali. Saya bukan, orang lain pun ada depan tengok dia pasal dia lawa sikit hari ni pakai Melayu seorang. Jadi di sinilah sumber-sumber kita mengambil untuk kita punya research dah. Tapi kalau kita nak ambil pandangan-pandangan para hakim syar'i kita hanya dapat ada jurnal hukum sahaja. Mungkin kita tak masuk MLJ, tak masuk situ, tak masuk sini. Jadi saya rasa mungkin secara masih lagi tidak begitu berwibawa. Kemudian alasan kehakiman macam saya katakan tadi. Kemudian infrastruktur sokongan. Jurnal tak cukup. Bukan saja orang akademik tak cukup jurnal, orang mahkamah pun tak cukup. Dan penutupnya dalam realiti sekarang, sama ada fatwa atau pengadilan tidak banyak membantu perkembangan fiqh semasa, iaitu satu cabang dalam pengajian syariah. Kita orang pengajian syariah saja yang bercakap tentang fiqh semasa, dan kita bercakap atas awang-awangan sebab kita tidak menguruskan kes yang sebenar. Kita berasaskan kepada kes andaian. Dan prestasi rendah ini berpunca daripada kegagalan institusi berkenaan menjaga nilai ilmiah dalam proses berkenaan sebagainya. Dan mungkin dengan kehadiran rakan-rakan kita daripada fatwa dan mahkamah, mungkin mereka boleh membantu kita dalam memberi input. Saya rasa ini adalah syarahan saya yang paling pendek sekali dalam sejarah siri-siri syarahan.
kita nak dengar. Penumpuan perlu diberikan kepada persoalan bagaimana melahirkan para ahli jantah kuasa fatwa yang mempunyai latar belakang pendidikan dan sebagainya. Dia di Bank Islam sudah ada peraturan. Tidak boleh seseorang itu menjadi ahli dalam lebih daripada satu bank. Betul, kan? Jadi kalau jadi ahli pun dalam bank boleh, kemudian dalam takaful, dalam tapi dalam fatwa masih tak. Dia jadi ahli fatwa Selangor, jadi ahli Pahang. Jadi ini yang virus duk bawa pergi ke mana-mana tu, virus tu yang apa tu, yang jadi masalah. Mufti pun kalah, kalau suara dia lebih tinggi pada mufti, kalahlah mufti. Jadi ini yang jadi masalah kepada masyarakat kita. Dan habislah. Sekian, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakallah khair. Dan alhamdulillah kita telah mendengar satu syarahan yang saya cukup komprehensif yang disampaikan oleh yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Paduka Mauzudi sebentar tadi. Jadi saya terus buka untuk sesi soal jawab dan pandangan. Jadi saya terus persilakan Datuk Luqman, ringkas dan padat insya-Allah. Saya ada dua soalan yang ingin saya ingin tahu lebih terperinci. Pertama sekali, apa yang Prof sebutkan tadi, inisiatif yang sedang diambil oleh IKIM sekarang ini untuk mengkaji sama ada beberapa langkah yang dibuat oleh Bank Islam itu, sama ada takaful ataupun Islamic banking, telah memenuhi maksud daripada maqasid Asy-Syariah dari segi bidang lapangan kewangan. Jadi di sini ada kaitannya setakat mana pengaplikasian maqasid syariah itu dalam pembuatan dasar beberapa institusi dan juga kerajaan, sama ada dari segi aspek politik, banking, kewangan Islam dan lain-lain. Satu soalan. Yang kedua, masalah perlu adanya link di antara mahkamah ataupun institusi kehakiman lainnya dengan API, khasnya jabatan-jabatan yang berkaitan dengan usul fiqh dan fiqh yang dapat menyumbang sebagai pembantu research kepada institusi kehakiman. Masalah research di sini, sebenarnya untuk menjadi asisten research itu, Datuk, kita tak cukup dengan BA. Dengan gaji 1,800 atau 1,500 itu belum menghasilkan apa-apa. Akhirnya hanya menghasilkan literature review. Yang kita perlukan orang terlibat dalam research untuk menyumbang pemikiran kepada kehakiman itu adalah at least kena ada master degree dalam bidang itu tersebut ataupun PhD. Kita tak boleh dinilai berapa research fees. Bukan research fees itu yang menentukan, tapi the quality of research yang mampu untuk menganalisa. Kalau untuk gaji 1,800 itu BA of usul fiqh, dia belum mampu menyumbang. Saya rasa kekurangan modal insan dalam bidang research. Saya salah seorang pemegang grant research, tak merasa puas. Karena kita tidak dapat menyumbang sesuatu yang baru, hanya duplikat. Ini saya rasa satu kekurangan dalam bidang akademik yang dapat menyumbang kepada bidang kehakiman di Malaysia. Assalamualaikum. Ya, saya buka lagi Datuk. Sila, Dr. Azman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bahagia Datuk. Undang-undang di Mahkamah Syariah di Malaysia asasnya dibina berdasarkan kepada hukum syarak yang ditafsirkan merangkumi hukum syarak berasas kepada 4 mazhab yang kita sedia maklum. Dan dalam kerangka itulah undang-undang di Mahkamah Syariah itu berkembang.
Dan kalau saya ambil contoh salah satu undang-undang yang dipakai di Mahkamah Syariah seperti Undang-Undang Keterangan Mahkamah Syariah itu menggunakan pendekatan taklid berasaskan kepada talfiq dan takhayur, di mana menggabungkan beberapa pendapat dalam satu hukum dan satu isu yang akhirnya apa yang dibentuk adalah undang-undang yang merupakan kacukan, bukan saja kacukan di antara mazhab-mazhab fiqh yang ada, tapi kacukan juga dengan undang-undang barat daripada common law yang disebut oleh Datuk tadi. Apa yang dibentuk itu akhirnya menyebabkan pelaksanaan undang-undang itu menjadi agak cacah merebah. Itu setakat finding yang saya temui. Kita nak berpegang kepada mazhab fiqh ke ataupun nak berpegang kepada undang-undang. Dan saya kira undang-undang lain juga yang lebih bersifat prosedur dan juga keterangan juga berhadapan dengan isu yang sama. Bahkan mungkin juga dalam beberapa undang-undang yang bersifat substantif juga isu yang sama berbangkit. Jadi nak minta komen Datuk tentang soal pengubalan undang-undang tersebut. Terima kasih. Okay, saya bagi satu lagi ruang kepada khusus daripada Dev kita ya. Saya Datuk. Ya, Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bahagia Datuk Profesor. Tuan-tuan sekalian, saya rasa ucapan Datuk cukup berfaedah ke arah mendekatkan takrib antara pihak akademik dengan pihak kehakiman syariah. Saya rasa selama ni kita bergerak secara silo, iaitu bersendirian. Saya rasa pihak mahkamah bersendirian dan pihak akademik bersendirian. Boleh kita dekatkan lagi. Contohnya kalau di UIA dia dah tawarkan pada mahkamah syariah, iaitu ijazah master khas untuk kehakiman syariah. Saya rasa semula boleh mencadangkan demikian. Dengan Datuk supaya profesor supaya pihak akademik datang ke mahkamah, saya rasa dialu-alukanlah itu sebenarnya sepatutnya begitu. Dan saya dapati bahawa koordinasi negeri Arab, profesor dia menulis banyak kajian-kajian tentang mahkamah, tentang undang-undang, mengeluarkan buku-buku khas mengulas tentang undang-undang. Tapi di Malaysia saya tengok macam kekurangan. Saya rasa ini satu perkara yang boleh membantu mahkamah syariah lah. Kemudian segi guaman yang sebutkan tadi, iaitu hakim-hakim juga pegawai mahkamah dikeluarkan oleh pihak daripada pihak pengajian tinggi lah, pengajian. Tapi yang terakhir saya lihat bila saya temu duga pegawai baru ni, bila bagi kitab fiqh tak erti baca, baca baris pun tak betul. Tapi buku bahasa Inggeris pandai pula. Jadi ni panel temu duga tu daripada SP tak cakap saya, Datuk, macam mana dulu ustaz pandai Arab, sekarang tak pandai Inggeris. Jadi menyebabkan bila peguam-peguam ni bila berujar di mahkamah, mereka tak boleh merujuk ke kitab fiqh yang mu'tabar. Ini masalah yang sama hakim yang muda-muda sekarang. Bila saya bagi kitab fiqh, tak boleh baca. Ini satu perkara yang fenomena yang baru. Saya rasa pihak akademik kena buat perubahan baru supaya bahasa tu sangat penting. Bahasa Arab, bahasa Inggeris. Saya Tok Kenali masyhur kerana bahasa Arabnya. Orang Kelantan tu, orang Kelantan, orang Kedah, panas sikit. Tok Kenali dia cakap, dia kata bila orang tanya dia kenapa tuan guru dikenali, kerana dia kata kena bahasa Arab dia, penguasaan bahasa Arab. Saya rasa dua perkara ni sangat penting. Saya rasa bahasa ni Arab dan Inggeris cukup penting dalam sekarang ni. Saya rasa mesti perlu bagi penekanan lah perkara ni. Saya rasa lepas ni bolehlah pihak mesti menawarkan perbezaan kepada hakim-hakim syar'i, itu saya mencadangkan. Itu akan pendekatan lah antara dua pihak. Ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Jadi saya mohon yang bahagia Profesor Emeritus Datuk Mazuddin untuk memberikan pandangan terhadap daripada tiga individu yang bertanya berkaitan tadi. Silakan. Pertama sekali, Dr. Lokman, masalah aplikasi maqasid syariah dalam pentadbiran negara. Sekarang ni kita masih lagi bercakap tentang teori. Panggil orang agama, panggil orang syariah, cakap teori, ulang teori itu. Satu petang, tak bolehlah nak cerita siapa yang bagi itu, tapi orang yang penting lah dalam negara kita. Perdana Menteri cerita tentang maqasid syariah. Dia cerita lah.
Saya duduk dengar, tak pandai dia ni. Bukan soal nak aplikasi, nak cerita teori pun tak betul. Jadi saya tengok Perdana Menteri mengeluh. Saya tengok tak confident. Jadi apa lagi yang kita, tidak macam kalau bidang lain. Saya ni nak pergi bidang lain lah, bidang bisnes, perakaunan ke apa semua sekali. Jadi lain, lebih tepat, lebih terperinci. Tapi orang pengajian syariah ni, tapi hari ni kita tak nak cerita yang itulah, kita dah mengepek lama dah. Kita belajar dengan secara umum dan tidak mendalam, tidak cukup fakta. Orang bidang lain, dia belajar tentang kambing, seko. Tapi dia tahu kambing ni ada berapa bulu. Kaki dia sakit sebelah mana. Jadi ini bahasa ni saya nak ulangkan bahasa Bakar Hamzah dulu. Saya punya mentor lama tu, Bakar Hamzah. Syekh Agung Pas tu. Dia kata, hang ni belajar syariah. Orang tanya apa itu kambing? Kambing lah. Macam mana kambing? Kambing lah. Itulah kita. Kita semangat lah. Jadi orang lain-lain dia berdetail. Jadi saya rasa terutama sekali di bidang pengajian lanjutan, postgraduate, kita perlu kepada detail itu. Tapi apa tesis-tesis kita masih merupakan satu pandangan umum dan orang kita pula susah nak berubah dah. Kalau orang kritik sikit dah melenting, ini apa-apa semua sekali. Itu masalah. Jadi sekarang ni maqasid syariah. Jadi saya nak cerita lagi, saya ni bukan buat baik dengan Perdana Menteri, tapi kebetulan. Jadi yang kita kata patut kita buat indeks antara bangsa tentang pencapaian Islam di negara-negara Islam berasaskan pada maqasid syariah. Perdana Menteri pun okeylah. Dia kata nanti saya cuba balik buat istak apa semua sekali. Balik ke istak, tak ada orang nak buat pun. Orang tu macam ni, orang tu macam ni. Lepas tu bila Perdana Menteri announce, kita nak buat apa semua sekali. Akhir sekali duduk bawah Sotia. Otasnya. Jadi saya rasa akan terbengkalai begitu juga. Jadi tidak boleh menerima cabaran walaupun cabaran politik dalam negara kita. Sebabnya macam apa tu, saya masih ingat lagi lah bila kami pergi jumpa Pak Nasir. Ustaz kami ingat ni. Dia masih tak kahwin lagi pada waktu itu. Muda-muda. Saya nak tawarkan ke dia kepada orang-orang Indonesia pada waktu ramai. Orang Bogor tu berminat tapi dia tak berminat. Pak Nasir kata kelemahan kita apabila Masyumi ditawarkan menjadi kerajaan memerintah dengan Perdana Menteri ialah tak cukup data. Itu bahasa yang saya masih ingat sampai sekarang. Tak cukup data. Oleh kerana itu sekarang ni kita cuba mencari data-data tu, tapi sampai Pak Nasir mati pun sekarang ni masih. Apalah ya, mungkin kita punya metod tu perlu kena betul-betul revive, betul-betul. Kalau boleh, kalau tidak macam itulah juga jadinya. Kemudian masalah apa tu antara mahkamah dengan KPI itu mungkin Datuk kita boleh bagilah. Masalah penyelidikan tak cukup dengan betul. Dia tengoklah pegawai-pegawai penyelidik dia bila dilantik duduk di situ tak pernah bagi latihan, duduklah buat, tak boleh buat apa. Ambil minit pun tak betul. Saya kalau pergi ke Kelantan balik kata, Allah, awak pegawai penyelidik. Mufti kata, tak payah. Pasal tak mampu. Tak mampukan. Orang ni dah dapat BA dengan baik apa semua. Mengapa tidak mampu pun? Mana kelemahan mufti? Tidak boleh membimbing. Itu masalah lagi. Jadi kelemahan, jadi macam jet-jet semut lah. Naik jet-jet semut. Jadi kelemahan mufti, kelemahan majlis fatwa negara, kelemahan itu kalau Tan Sri Syukur dia marah kat saya. Kelemahan, jadi kelemahan itulah masalah. Jadi masalah ini perlu atasi. Sekarang ni saya rasa kerajaan ni 2-3 malam ni, sekarang ni saya rasa di Malaysia sekarang ni keislaman tu sudah menghensut ke depan. Islamik, jatuh Kabupaten Tuban, lebih Islamik, jatuh 2 Kabupaten Tuban Islamik, jatuh 3 Kabupaten Tuban Islamik. Ini nak semua. Dia tak ada dah. Ada ronggeng tak ada dah. Nak buat ni syarat. Itu Tuhan nak bagi bantu kepada kita.
Macam di Aceh lah, Dr. Luqman dah, berperang, berkapak, kena tsunami barulah. Kita apalah, alhamdulillah lah. Jadi maknanya walaupun benda ni buruk, tapi boleh memberi kebaikan, keinsafan kepada kita. Jadi saya bimbang takut yang lemahnya ialah orang-orang agama macam kita. Orang yang menubuhkan ABIM itu antaranya ialah Datuk Dasuki. Tapi duduk dalam tersingkirlah sebab dia tidak profesional dalam memimpin. Boleh orang tu, boleh orang ni, asyik sekali. Itulah, ini nasib orang macam kita. Jadi kalau walaupun apa tu dari segi, nanti saya sebut masalah bahasa tadi, masalahnya Dr. Ruzman kata undang-undang Mahkamah Syariah berasaskan hukum syarak. Saya lagi lah. Saya pun dah segan macam mana tak nak sebut saya ni. Pasal ada orang kritik apa saya banyak saya ni. UIA lah, saya lah, istek lah, apa semua sekali Allah. Okeylah macam ni lah. Saya jugalah pasal ni. Dalam perbincangan dengan kita punya cikgu, Profesor Hooker, mula dia kata Islamic law. Saya kata, Prof, bagi saya bukan Islamic law ni, British punya law. British punya law untuk orang-orang Muslim. Sebab itu Muslim law. Barulah akhirnya dia betul juga, dia kata ini yang ada di Malaysia ni bukan Islamic law. Adanya ialah undang-undang British untuk orang Muslim, for Muslims pada waktu itu. Jadi kita dah setuju. Jadi yang ada sekarang ni kita tak Islamize lagi. Dr. Siti Zubaidah berjuang hudud. Kita cuba Islamize sekarang. Macam mana kita nak membentuk suatu undang-undang yang betul-betul Islam. Tapi masih lagi kita rujuk kepada tu. Jadi kita mengakulah ini tanggungjawab apa itulah, sebab itu pada pandangan saya boleh tak nak bagi pendapat, nak takut nak dekan, takut pengtua pengarah. Dia sebenarnya rugi tahu syariah dan undang-undang ni. Jabatan Syariah dan Undang-Undang rugi. Sepatutnya Jabatan Perundangan Islam. Kalau saya boleh campurlah. Jabatan Perundangan Islam, bukan syariah undang-undang, sebab syariah dan undang-undang ini sudah gagal. Kita gagal. Telah melahirkan orang yang tidak mampu dalam bahasa Arab. Syariah dan undang-undang terpaksa nak ambil itu, nak ambil ini. Jadi ya, keluar syariah dan undang-undang pun kita tak boleh jadi lawyer di mahkamah awam. Tak boleh jadi hakim di mahkamah awam. Jadi nak tayang apa lagi? Kita hanya bermimpi saja. Yang ada, ya, ini mungkin dia akan marah kat saya. Ni apa tu? Dr. Adil ni. Yang kita adanya ialah Dr. Masyutoh. Yang kita adanya ialah mahkamah syariah sahaja. Kalau tumpu kepada mahkamah syariah, kita jadi profesional untuk mahkamah syariah. Tak payahlah kata undang-undang. Mana Ustaz Mukmin pun dia kata belajar kat mana? Belajar dia. Belajar di ekonomi, di apa tu? Pengurusan. Bukan pengurusan. Muamalah. Belajar muamalah, tapi cerita. Terjemahan pun tadbir walau semua sekali. Jadi kalau tumpu betul-betul kepada apa yang kita nak, saya rasa kita boleh pulihkan. Kita boleh macam Datuk nak tadi. Bahasa Arab diperkuatkan dalam Jabatan Perundangan Islam. Syariah, undang-undang tu berikut orang lain lah. Kita ada di Ustaz Khalil dengan Ustaz apa, dua orang tu pun jadi. Kemudian menggunakan talfiq itulah. Jadi kita punya, yang kita duk merepek ialah sama ada di mahkamah syariah ataupun di perbankan Islam, kita tajdid dalam bentuk kosmetik sahaja. Iaitu kita buat cuba pembaharuan. Terutama sekali nantilah bulan depan ni Bank Islam. Kita buat pembaharuan. Tapi kita hanya ikut pattern Inggeris. Kita nak memperbaharuikan Islam, tapi kita ikut pattern Inggeris. Hudud di Kelantan pun sama. Nak melaksanakan hudud beria-ia. Tapi dia punya enactment tu mengikut pattern undang-undang Inggeris juga. Jadi pengalaman saya dengan Brunei lah. Mula-mula orang marah kat saya, pergi cerita saya lagi lah. Bila undang-undang Brunei nak perkenalkan, saya kata ini saya cerita macam Pok Pandir lah, macam Lebay Malang lah.
apa-apa semua sekali. Lepas turun tu orang tu masak semua. Rupa-rupanya syarahan tu direct ke istana. Tak berani nak masuk tu nanti orang kata ni dia sokong direct ke istana. Maknanya tuanku tengoklah orang ni pendapat macam ni. Akibatnya saya punya syarahan tidak ada satu sahabat pun quote. Ini orang menentang perjuangan untuk melaksanakan apa sebab tuanku dah arah semua. Okeylah, saya pun minta balik cepatlah. Kata Malangkara, Datuk, kita nak seremoni apa tu, nak bagi hadiah apa. Tak apalah, saya ada kerja lain. Bukan ada masa sangat nak duduk cepat kat sini ni. Balik, balik minta tiket awal balik. Minggu depan dia barulah sampai hadiah daripada istana. Songket lah, duit lah, banyak duit dia bagi. Pergilah semua sekali. Banyak duit apa semua sekali. Okay. Tapi okeylah, saya pun kata tak apa, tak dengar, okeylah. Tapi duduk 5-6 bulan sampai Tok mari ke Brunei tak ada orang yang nak bagi ni. Pergilah. Lepas tu duduk 3 bulan lagi, Tok mari lagi tak selesai lagi ni, pergi lagi. Dah 3 kali ni suruh pergi pula kepada hakim-hakim. Saya kata hakim-hakim dah arif dah. Tapi hakim pun arif, tapi macam mana kita nak mulakan dengan takzir dulu? Nak mulakan dengan takzir dulu. Saya katakan dah lengkapkan undang-undang tu, hududnya, kisahnya, tak kita nak mulakan ekor dulu. Saya kata nak mulakan ekor tak bolehlah, kita kena pegang kepala dulu. Soalnya, bila kita nak melaksanakan, terutama hal-hal seperti ini, Dr. Siti, hal-hal seperti ini, hal-hal seperti ini kita kena apa? Betul kita kena bagi kepala dulu, tetapi dalam bentuk yang apa? Saya lagi lah dalam forum mengenai hudud ini, saya dibantah oleh Ustaz Syafi'i kita. Apa dia kata, cakap siapa yang wakil rakyat kita, kawan entah lah. Macam ni lah sebenarnya. Saya kata nak laksanakan hudud, yes. Tapi bagaimana kita memperkenalkan hudud itu? Saya mencadangkan supaya kita meniru orang-orang British. Bila mereka itu datang ke Malaysia, mereka itu mengambil masa lebih daripada 100 tahun daripada memperkenalkan Charter of Justice yang pertama, Charter of Justice yang kedua, sehingga 100 tahun barulah dia boleh melahirkan undang-undang apa yang last kali dekat dengan merdeka tu, undang-undang sivil apa semua sekali ni. 100 tahun. Ini tidak. Undang-undang kita disingkirkan dalam masa 100 tahun, kita nak balik terus. Tapi dalam polemik, kata Hashim Kamali, malangnya, tak ada kemajuan langsung. Dalam polemik itu, politik saja. Saya mencadangkan supaya kita memperkenalkan dengan secara yang bagus. Yang paling awal sekali kita perkenalkan ialah Akta Kemalangan Jalan Raya yang berasaskan kepada orang tak popular. Kalau kita perkenalkan akta ini, keuntungannya ialah orang mati di jalan raya, keluarga dia tidak suffer. Sebab bagi dia kalau dia kaya sangat, dia nak dendam sangat, nak bunuh orang itu, bunuhlah. Jadi di mana sebenarnya kematian berlaku? Di mana, kan nak ambil contoh hudud lah. Di mana sebenarnya kematian itu berlaku? Bukan di mana? Di jalan raya. Selesaikan kematian di jalan raya itu berasaskan kepada hukuman hudud, qisas dan ta'zir. Dan caranya Islam ada satu penyelesaian, iaitu peraturan tu. Dia bayar dia. Jadi ada orang-orang tu tengok pok dia tua tu, tolak kena jalan biar kena boleh dayat dia. Jadi tak nak apa semua sekali. Jadi Kerajaan State Kelantan pula bolehlah memperkenalkan enactment bila seorang mati dia kena bayar betul apa tu. Saya dah lupa tua dah sekali.
fidyah. Saya mengajarkan itu dalam majlis begitu. Jadi surat khabar pun tak kod. Tak tahu, saya pun tak tahu. Pandangan saya ni memang tak betul. Jadi kenyataan amal kata tempat ni tidak tempat berbalah, kenyataan YDP majlis dakwah atau yayasan dakwah semua masuk. Cadangan saya tak masuk. Saya balik duduk di rumah. Apa jadi kepada pemikiran-pemikiran saya? Tak sesuai. Sebab bukan nak cerita saya tu, tapi bolehkah kita reverse sikit kita punya pandangan, keluar di luar kotak, nak laksanakan hudud, bukan hudud sebagaimana yang ditulis dalam kitab itu, tetapi hudud yang sudah dikaji, diproses balik, diperkenalkan semula dan tidak lagi kontroversial. Orang Cina, orang Melayu, orang India pun nak. Tapi kita selagi mau tengok, kata orang Kelantan, ini Kelantan balik cerita lah bagi ke Kelantan. Dalam parlimen nanti jangan memperjuangkan akta undang-undang hudud Kelantan tu, tapi perjuangkanlah pelaksanaan undang-undang hudud qisas dan takzir di Malaysia. Hak Kelantan tu kita simpanlah sebagai sejarah dari segi akademiknya. Buat yang baru. Itu yang pada pandangan saya. Jadi sebab itu yang undang-undang mahkamah syariah kita pun, jadi kita duk recycle, itu yang jadi. Macam bulan depan kita bincang tentang perbankan Islam. Datuk kata selama kini kita silo, betul lah. Sebab ada gap yang luas antara mekanisme di luar dengan orang akademik. Orang akademik macam ni. Ini cerita lagi. Saya tua-tua ni kadang-kadang orang suruh, ada orang politik panggil. Saya kata, Engku Aziz. Dia kata, saya katakan Dr. Mahathir, orang politik ni bodoh. Saya bagi kenyataan itu, Perdana Menteri pun ada. Tapi tu orang jaki marah kat saya ni semua orang marah. Tahun lepas saja 3 kena pecat. 3 kena pecat. Mudah-mudahan tahun ni 3 lagi kena pecat. Jadi kita nak habis macam itulah sekali. Saya kata Engku Aziz kata, orang akademik ni bodoh. Saya kata ke Mahathir. Menteri Besar Kedah pun ada. Saya kata ke Mahathir. Lepas tu saya tanya Pak Engku, Dr. Mahathir kata apa kat Pak Engku? Dia kata kat saya, orang akademik ni cakap banyak. Jadi sama lah. Maka saya katakanlah, Bakar Hamzah mencadangkan supaya ada politiko akademik. Berpolitik berasaskan kepada nilai-nilai akademik. Tanpa akademik, orang politik bodoh sebenarnya, tidak ada fakta, tidak ada apa. Tanpa politik, orang akademik cakap saja, tak ada kuasa. Menteri Besar Kedah sokong. Dia kata saya mencadangkan supaya kita lantik dalam kerajaan orang akademik yang tak ada minat nak masuk politik. Kita duduk diam lah, benda-benda macam tu. Jadi sekarang ni, silo bukan saja mahkamah syariah, silo orang akademik juga. Dia bercakap, dia bergetar, universiti dia apa semua sekali. Tetapi pernah keluar pun tidak. Pernah kat Universiti Melayu ni, Prof, dulu, masa kita jadi dekan-dekan dulu. Marah ke kementerian apa semua sekali. Saya kata, panggil Prof Majid. Kita pergi jemput menteri pada waktu itu. Datuk Najib masa waktu itu. Tak nak pergi, takut. Takut pergi ke, kamu dekan aku pecat lah. Allah, dia kata biar pecat je lah. Biar kita berjuang bak lain pula. Jadi itu benda-benda yang tak bagus. Ni macam kat universiti sendiri. Orang macam saya, apa tujuan lantik sebagai emeritus? Lantik sebagai emeritus maknanya tak payah dalam kerja kat universiti. Tak payah nak jadi dekan situ, tak payah nak jadi pensyarah profesor di UIA, tak payah. Pergi emeritus ni pergilah. Bimbing orang lah. Nah, tapi nak bimbing orang, bagilah duit yang cukup, bagi projek, bagi apa semua sekali. Ni nak cari duit pun kena cari sendiri, minta tolong orang, perkenalkan apa semua sekali. Susah. Jadi kita nak bagi, itu emeritus tu, emeritus ni, emeritus. Buat apa emeritus tu? Tidur. Tak boleh. Jadi ini pun, syarahan ni pun saya minta daripada, ni saya nak buat syarahan ni, nak buat syarahan. 3 kali minta pun boleh. Sebab fungsi itu, jadi kalau Datuk kata kita boleh integratekan,
Saya rasa saya nak cadangkanlah supaya terutama sekali Jabatan Undang-Undang Islam boleh berpakat dengan JKSM. Marilah kita duduk sekali. Saya rasa banyak faedahnya bila kita duduk bersama tu. Saya tengok yang paling rumit sekali dihadapi oleh Suhakam ialah nak duduk bersama antara orang-orang human right dengan orang-orang Islamik. Tapi kita cuba, akhir-akhir sekali mungkin dari semasa ke semasa kita boleh faham antara satu sama lain. Jadi tak apalah Tok, panggillah orang ni pergi, bagi biar dia faham apa realiti sebenarnya. Anis Mansur kata, orang-orang yang sedang bercinta itu masih bermimpi. Dan apabila mereka kahwin, mereka sedar daripada mimpinya. Faham tak? Itu Anis Mansur kata, bukan saya yang kata. Kemudian akademik datang ke mahkamah dialu-alukan, di Arab ini satu perbezaan Datuk. Di negeri Arab dia mudah sebab dia undang-undang berasaskan kepada enactment. Dia tidak ada sistem macam kita kan, sistem presiden tak ada. Dia nak buat ulasan-ulasan macam Sanhuri buat macam-macam berasaskan kepada akta-aktanya. Tapi kita kalau orang menulis berasas pada akta, Prof Mak Ibrahim kata, Mahmud, apa yang you tulis ni? Kata, Prof, inilah saya tulis ulasan saya terhadap undang-undang pertunangan di Malaysia. Ini tak jadi, ini tak ada kes. Nah, macam mana Prof? Pergi cari kes. Saya pun balik saja tak kecewa sebab tak tahu nak cari jurnal tu jurnal ni. Tapi di Arab tak payah masuk kes-kes ni. Dia ulas ni sebab dia ada pattern yang berbeza antara Anglo-Saxon punya undang-undang dan yang yang undang-undang Inggeris, yang undang-undang European. Dia kata apa nama dia, macam nama hotel di Continental. Betul lah orang. Betul-betul lah Dr. Rosman ni orang mana jawatan undang-undang. Saya ingat tak tahu. Continental. Jadi beza. Bolehlah tak apa tu. Boleh Continental. Okey. Jadi beza. Sebab tu kita tak boleh. Jadi kita bila dia orang laksanakan undang-undang hudud di Brunei, dihantar hakim-hakim pergi ke Arab apa semua sekali. Saya senyum, saya nak kata apa, nanti orang kata saya tak betul pula, nanti tak jemput pula ke saya. Jadi Continental berbeza dengan Anglo Saxon punya undang-undang berbeza. Jadi kemudian tapi penting juga orang-orang di tapi masalahnya grant yang diberi kepada universiti tidak saya rasa saya pun tak tahulah mana siapa dia, nama dia kita tu orang Rahanah, Dr. Rahanah Abdullah. Dia yang duk jaga grant situ dah. Patutlah dia yang cuba apa sikitlah apa semua. Dak JKSM ada duit ke tu? Apa tu? Mufti boleh bagi? Majlis Agama Islam nak bagi? Majlis Agama Islam ni susah sikit. Boleh bagi wilayah? Tu? Okey, minta cepat. Sebab kalau kita minta grant universiti, dia ada peraturan dia nak sekian dah. Jadi kalau kita minta apa semua sekali, itu saya rasa lebih baiklah. Saya pun tak nak bagi cerita ke orang UIA ke orang Istat ambil untuk kita ni. Jadi saya rasa lebih baik. Tapi bila Suhakam nak bincang dengan Jabatan Agama Negeri boleh kita watching brief tu untuk Mahkamah Negeri juga. Jadi oleh kerana itu saya rasa keperluan bahasa Arab ini sudah menjadi masalah sekarang sebab kita melihat luas sangat syariah dan undang-undang. Biarlah Dr. Rosman marah pun, syariah dan undang-undang. Kalau kita tumpu kepada mahkamah syariah saja, saya dulu saya rasa kita dah bangkit benda-benda ni. Kalau tumpu pada mahkamah syariah saja, saya rasa lebih profesional lah dari segitu. Dan kita boleh tumpu pada bahasa Arab. Jadi macam-macam kain tak cukup kan? Tarik kat sini kaki. Tak
apa tu Syed pun ni kepala lepas. Jadi saya rasa boleh bahasa ni. Tapi tak tahulah pengalaman Akademi Islam ni. Di Nilam Puri tu ada bahasa Arab ada, bahasa Inggeris ada, semua sekali. Tapi guru dia asyik dia berniaga tanah. Jadi broker tanah lah, apa semua sekali. Jadi tidak betul-betul ajar. Jadi kaya raya, dia tokek tanah habis. Itu dah patang baru tu. Dulu. Sekarang ni tak. Ada tak pancang kata baru tak? Tak ada. Jadi saya rasa kas. Boleh ringkas. Boleh casting kan. Tak apa, baguslah. Saya nak dengar lah. Biarlah. Jadi saya rasa mungkin kita kena satu masa saya kata ke masa Dr. Ruzman jadi pengarah, saya kata bawa sinilah. Orang sini marah pasal apa? Yang di Kota Baru ni bawa sini apa semua sekali. Jadi memanglah kajian pun dah nak bawa sini dah. Tapi nya sekat di Datuk Pa. Datuk Pa. Bapa Datuk Pa sekat ni? Takut orang kata kerajaan menghapuskan pengajian Islam di Kelantan. Betul Dr. Sharifah, ini cerita orang UMNO ni. Takut. Jadi mana tidak betul-betul objektif dah. Bawa lah ke sini. Sekarang ni duduk sini dah. Sana lagi. Ya, henti atas pengarah dia lah. Kemudian macam saya setuju cadangan daripada Datuk. Orang-orang yang berpengalaman bawalah ke universiti. Jadi bukan Profesor Anjong, jadi profesor situ. Saya tak tahu macam mana Tan Sri Ghazali tidak boleh menerima nak pergi ke USIM. Bila ditawarkan supaya pergi ke USIM, mula-mula dia dia tolak lah. Saya tak faham macam mana. Saya rasa dia takut kot. Ini masalah grade ni Datuk. Kita dah senior, dah ada pencen, ada apa. Grade apa lagi? Allahu Akbar. Tak payah grade dah lah. Datuk ni Sufia. Saya kata, Datuk, saya ni dah nak pencen dah ni. Orang Akademi Islam pun apa tak nak dekat saya semua sekali. Tak nak sama Akademi Islam. Oh, dia kata mari sini. Dia mai mana? Ni pengajian Melayu. Pengajian Melayu. Dia ajak saya pergi Melayu. Dia kata saya duduk situ. Orang bagi 5,000 sebulan. Oh, senang dia kata makan 5,000 duit saya. Dia kata 5,000 cukup ke Datuk? Alah cukup lah kita pencen. Ada apa semua sekali. Tapi kita dah fikir tentang grade, tak payah grade lah. Dah. Kita dah pencen ni recycle. Tapi tak pergi situ tu. Orang bila ada tempat lain, panggil kita. Saya pun tak tanya grade. Di UIA tu, grade berapa. Tapi kita mengharapkan sangat orang macam dia. Bila seorang CEO di public bank nak pencen, saya bawa dia punya resume tu. Cerita saya lagi dah ni. Pergi ke UIA. Tolong ambil orang ni. Berfaedah apa semua sekali. Dia orang nak ambil lah. Dia pun tak tanya grade. Dia kata tak apalah. Tak bergrade-grade pun tak apa, saya duit saya. Dia kata saya ada 3 orang. Yang ni saya bagi 1 juta. Yang ni 1 juta. Anak dia 3 orang. Dia bagi 1 juta tiap-tiap orang anak dia tu. CEO bank. 40,000 dia punya gaji dah. Jadi tak payah grade pun. Tapi universiti kata orang ni tak ada CJ. Tak ada degree. Dia ada SPM saja ya, tak boleh lah. Jadi betul, lepas tu bila universiti tak nak, dia bekerja dengan sebuah bank yang sangat besar dan dapat 40-50 ribu sebulan sebagai penasihat saja. Itu dia punya pasal lah, sebab universiti pula tak nak. Jadi balik ni Tan Sri Ibrahim ke Datuk ke, pergilah jadi profesor. Saya rasa ambil, jangan anjung. Anjung tak tahu dia apa. Saya anjung di situ. Di Melaka tak tahu apa pun. Dia suruh pergi bagi lecture sekali, dia bagilah berapa ribu apa semua. Lepas tu senyap lah. Dia hanya guna kita untuk naikkan apa semua sekali. Tapi jadi profesor biasa, dan saya rasa kalau ada pakar-pakar yang hebat. Saya cuba dulu nak bawa Tun Saleh Abbas. Kemudian bila bincang-bincang, dia kata aku tak berani takut sebab kajian tak suka kat aku.
Dia Tun Saleh ni dia macam saya nak bawa sini. Dia kata kajian tak suka aku. Sebenarnya universiti ni tapi bukan kerana saya tua. Dia manusia ni macam kelapa lah, makin tua makin menjadi. Taknya. Jadi kerugian orang macam Universiti Malaya ni, dia punya functionals dia lepas pergi ke sana lebih. Saya ni minta izin nak sebut UIA sikit lah. Nak minta izin. 80. Kalau orang tu bagus, umur 80 baru dia tidak boleh lantik. Sebagai dalilnya Profesor Mudasir lah. Mudasir 80 baru tak boleh lantik. Jadi kita rugi. Saya jumpa dengan Datuk baru ni dia kata UM ni dia cadang ambil balik-baliklah orang yang profesor macam saya ni lah. Tapi saya pun bukan nak minta nak balik. Tapi nak ceritanya rugi sebab kita tidak menggunakan orang tu. Tapi saya rasa lebih baik lagi kita mengambil orang-orang yang profesional daripada macam Datuk, macam lambat lagi dah. Tapi Tan Sri tak lama dah. Macam orang tu kita boleh employ macam Tan Sri Syekh dan sebagainya lah. Jadi saya rasa itu yang dapat saya respon kan daripada itu. Terima kasih. Terima kasih Datuk. Dr. Ridwan macam mana? Boleh berhenti Jadi Ketua Jabatan Fiqh Usul kata kita berhenti dulu memandangkan beberapa agenda lain terutamanya jamuan dan juga solat Jumaat yang semakin hampir. Jadi sekali lagi bagi pihak terutama bagi pihak Datuk saya ucap terima kasih juga kepada semua yang hadir dan kepada jabatan dan insya-Allah bertemu lagi kita dalam 3 siri terakhir lagi Datuk pada tahun ini insya-Allah. Jadi serahkan semula kepada saudara Istajib. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Moderator. Baiklah, umpama berlayar sudah sampai ke pelabuhan, umpama berjalan sudah sampai ke destinasi, umpama berkayuh sudah sampai ke haluan. Jadi majlis dengan ini melabuhkan tirainya dan sebelum itu diingatkan kepada para hadirin siri ke-8 jadual asal 5 September 2014 Jumaat di sini juga waktu yang sama dengan tajuk pengajian syariah di Malaysia ditinjau dari perspektif peranan institusi kewangan. Dan dengan itu majlis diakhiri dengan lafaz mulia wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan para hadirin dipersilakan untuk menjamu selera di ruang legar di hadapan bilik ilmu.